Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dari sekeping kertas kosong hingga dunia yang penuh warna, itulah kuasa yang saya temui setiap kali membuka halaman buku baharu. Tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, perkenalkan, saya Nur Nadia Amira binti Muhammad Muazzin, seorang pelajar tingkatan 5 Sains Tulen di SMK Felda Kahang Timur. Saya memegang jawatan sebagai Students Leaders Board dan pembimbing rakan sebaya di sekolah dan juga merupakan anak sulung kepada 2 orang adik-beradik. Pada hari yang penuh makna ini, saya ingin mengajak semua untuk sama-sama menyelami isi kandungan serta menghargai keistimewaan sebuah karya yang telah menangkap perhatian saya. Tanya pada diri kita semua, apakah yang menjadikan sebuah peradaban berdiri tegak meskipun zaman terus berubah? Adakah kerana kekayaan, kekuatan senjata atau kerana nilai-nilai yang dibawa oleh para pemimpinnya? Hari ini, saya ingin membawa semua penonton kembali ke lebih 14 abad yang lalu, ke sebuah zaman di mana sebuah komunitas kecil yang bermula dari kota Mekah berkembang menjadi sebuah kekhalifan yang menjangkau dari pantai Afrika Utara hingga lembah Sungai Tigris dan Eufrat. Semua ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ia diketuai oleh 4 orang pemimpin yang kita kenal sebagai Khulafa Ar-Rasyidin. Dan semua cerita kejayaan, perjuangan dan hikmahnya terkandung dalam buku yang saya bawa hari ini. Khulafa Ar-Rasyidin, Zaman Kegemilangan Islam, karya Ibnu Ibrahim At-Tawari. Hari ini saya akan mengulas tentang 2 daripada 4 orang Khalifah Ar-Rasyidin, iaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Uthman bin Affan. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Rasulullah SAW yang paling setia. Malah beliau adalah orang yang ditunjuk oleh baginda SAW untuk menggantikannya menjadi imam dalam solat. Sumbangannya yang utama ialah Khalifah Abu Bakar telah menubuhkan pasukan tentera akibat kekacauan yang melanda. Kelompok murtad muncul dan kaum muslimin berpecah belah. Selama 2 tahun pemerintahan beliau, tidak banyak berlaku perubahan disebabkan oleh nabi-nabi palsu serta golongan riddah yang tidak mahu mengeluarkan zakat kepada Baitul Mal. Yang kedua, beliau telah berjaya melindungi penghafaz Al-Quran melalui penubuhan pasukan tentera yang menangani pemberontakan. Dan yang terakhir, sifat prihatin beliau terhadap rakyat. Beliau sangat mengambil berat tentang kebajikan rakyat sehingga sanggup memperuntukkan sebanyak 600 dirham setahun untuk dibelanjakan kepada rakyat. Manakala Khalifah Uthman bin Affan juga tidak kurang hebatnya. Khalifah ini sangat terkenal kerana sifat pemurahnya. Rasulullah SAW sendiri menggambarkan Sayyidina Uthman bin Affan sebagai individu yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Sumbangannya yang utama ialah penulisan semula Al-Quran. Beliau telah melakukan perubahan dengan melaksanakan sistem penulisan Al-Quran yang lebih sistematik. Fokus kedua mengenai Sayyidina Uthman bin Affan ialah tujuan beliau melaksanakan penulisan Al-Quran semula. Ini adalah disebabkan pada masa itu, ramai orang Islam yang terdiri daripada penghafal-penghafal Al-Quran telah berpindah ke negeri yang baru dibuka oleh orang-orang Islam seperti di Mesir, Syria, Iraq, Armenia dan Azerbaijan. Oleh itu, timbul masalah dalam pembacaan dan sebutan Al-Quran. Dengan itu, beliau mengarahkan Zaid bin Thabit, Abid bin Al-As dan beberapa orang lain supaya membukukan Al-Quran dan menyalinkannya berpandukan kepada bacaan-bacaan pembaca yang terkenal. Konklusinya, terdapat 2 perkara yang saya dapat simpulkan tentang buku ini. Yang pertama, buku ini telah membuktikan kepimpinan yang berintegriti para khalifah. Para khalifah tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan diri. Abu Bakar tinggal di rumah sederhana. Umar sering menyamar untuk memeriksa keadaan rakyat dan Ali selalu memastikan keadilan bagi semua orang tanpa memandang kedudukan mereka. Ini mengajar kita bahawa pemimpin yang baik adalah mereka yang menjunjung tinggi integriti dan menyayangi rakyatnya. Dan yang kedua, buku ini mengingatkan kita bahawa pentingnya penyatuan umat. Buku ini menunjukkan bahawa kejayaan peradaban Islam
bermula dari persatuan. Apabila umat bersatu di bawah pimpinan yang benar, mereka mampu menghadapi sebarang cabaran. Tetapi apabila perselisihan muncul, ia menjadi titik lemah yang dapat merosak apa yang telah dibina. Jadi, jika anda ingin tahu bagaimana sebuah peradaban kecil dapat menjadi besar dan apa yang menjadikan para pemimpin benar-benar hebat, saya mencadangkan semua untuk membaca buku ini sendiri. Kerana hikmah dari zaman kegemilangan itu masih hidup, menunggu untuk kita pelajari dan amalkan. Lantaran itu, biarlah buku ini terus hidup dalam minda pembaca, menyemai ilmu dan menyuluh pemikiran. Itu sahaja daripada saya, Nadia Amira. Membaca bukan sekadar melihat huruf, tetapi memahami makna. Sekian, terima kasih.